Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh di sini baru habis beraya di rumah kawan Mak Noh sahabat. Sekarang Mak Noh balik nak buat pulut pandan sahabat. Kalau sahabat, Mak Noh dah cuci beras pulut ni sebanyak setengah kilo beras pulut. Garam nanti kita bagi buat sudu. Okey. 1 kotak santan kelapa untuk kita masak pulut nanti. Okay sahabat, sebelum lanjut lebih jauh, jangan lupa dukung channel Mak Noh dengan cara tekan like and subscribe dan hidupkan loncengnya juga. Bagi sahabat yang telah menemukan channel Mak Noh ucapkan terima kasih pada sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat dilempahkan rezeki, diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur. Jangan malu-malu bergabung dengan Mak Noh. Sahabat, kita potong kayu ni ya, untuk kita masak pulut nanti. Mak Noh tak ada kapak sahabat, Mak Noh cuma ada parang saja. Inilah kayu. Aduh, kayunya lihat tak dapat dipotong. Nah, kita coba yang ni lagi. Nah, yang ni lembek. Wow, banyaknya semut. Kalau sahabat, dah cukup kayunya dibelah-belah macam ni. Apinya dah hidup. Masukkan air secukup aja. Airnya untuk kita masak beras pulut kan. Kita masak santannya dahulu. 1 kotak santan kelapa. Masukkan di dalam air yang tadi ya. Mak Noh dah masuk dalam kuali. Masukkan garam sebanyak 2 sudu. Ya sahabat semua, hari ini raya yang kedua. Kita kacau-kacau santan ni supaya santan kita tak pecah. Okay, masukkan beras pulut sebanyak setengah kilo yang dah dicuci bersih. Bismillah. Kita kacau pulut dan santan ni sehingga kering airnya. Jika sahabat nak letak daun pandan pun boleh. Mak Noh tak letak daun pandan lagi kerana Mak Noh nanti nak masukkan pulut ni di dalam daun pandan. Ya, bila nampak air dah kering, kita boleh angkat. Wow, apinya besar ni. Kasih padam dulu apinya sahabat. Nanti kita pakai lagi api ni. Okey, masukkan di dalam bekas yang sama tadi. Sahabat, alhamdulillah inilah hasilan nasi pulut yang dah Mak Noh arunkan. Sahabat semua. Mak Noh nak ambil daun pandan ni untuk Mak Noh buat pulut tadi ya. Bestnya wangi. Daun pandan ni Mak Noh tanam sendiri sahabat. Lama dah daun pandan ni. Tengok hasilannya, lebat sekali. Wanginya harum. Wow. Sukanya aku. Daun pandan ni Mak Noh nak bungkus dengan nasi pulut tadi. Sahabat nak mengguna daun yang lain pun boleh. Nak mengguna ikut cara Mak Noh pun boleh. Sebab boleh sahabat, zaman moden. Inilah kebun Mak Noh sahabat.
rumputnya belum dipotong, makna belum ada masa lagi. Kan makna baru 2 hari beraya hari ini. Kita tunggu nanti. Kalau makna ada masa, makna nak potongkan semua rumput-rumput ni. Supaya tak menyemakkan sangat lah. Okay, alhamdulillah inilah hasilan daun pandan yang makna dah ambil tadi. Jom kita cuci dulu daun pandan ni. Okay, dah siap dicuci. Makna dah rebuskan daun pandan. Tapi tak direkod tadi, maaflah sahabat. Rebusnya sebentar saja bagi dianya lembut. Lembut macam ni sahabat. Senang nak lipat. Sahabat boleh merebusnya dulu supaya senang. Rebus sebentar aja. Untuk kita lembutkan daun kita. Cara lipatnya senang dan mudah. Sahabat ambil bahagian luar macam ni. Mana tunjuk senang je bola. Okay, bila nampak macam ni nak. Terus sahabat masuk kat dalam ni. Macam ni sahabat. Tengoklah sahabat. Kalau sahabat tak tengok, kalau sahabat skip, nanti sahabat tak tahu macam mana makna dapat buat ni. Okay, lipat lagi macam ni. Sahabat nak besar kecil terpulang pada sahabat. Jika daun pandan sahabat besar, sahabat gunakan 1 lambar. Di sini makna daun pandan makna ni kecil je. Adik makna gunakan 2 lambar. Okey, ini hasilan di dalamnya sahabat. Tak memucur Tengok macam ni caranya. Okey, kita masukkan pulut yang sudah. Bismillah. Yang masuk banyak, masuk sikit terpulang pada sahabat. Di sini makna masuknya sebanyak 2 sudu makan Ikut selera sahabat sendiri Okay, kita tekan sedikit supaya rapi. Okay, bila dah macam ni, tengok buritnya macam ni. Buritnya sahabat macam ni sahabat. Ini di depan, ini di belakang. Okay, lipatan macam ni. Lipat, rapikan. Lepas tu tutup. Bila ditutup, bila sudah tertutup macam ni, ada yang lebih ni kita bawa ke atas ni. Kita buat lagi macam ni sahabat. Okay, terus kita ambil tali. Ini makna menggunakan tali nilon Buat macam ni sahabat. Tarik, lilit macam pusing. Pusing. Okey. Lepas tu pusing lagi. Selangkah jaraknya, bagi jarak. Pusing lagi. Pusing lagi. Okey, diputar, pusing lagi. Pusing lagi. Lepas tu di depan ni kita pusing lagi. Ni kan belen tadi. Kita ambil tali ujung ni. Kita boleh ikat Ikat. Kalau tak diikat nanti nasinya keluar sahabat. Okey, boleh dirapi-rapikan. Lepas tu kita potong talinya. Okey sahabat, alhamdulillah inilah hasilan yang makna dah bungkus. Oh, pocot. Makna dah bungkus. Tengok sahabat, dah rapi kan. Talinya terpulang pada sahabat. Sahabat nak ketat kan, nak longgar kan. Di sini makna ada bagi longgar sedikit sajalah untuk nasinya ngembang nanti. Okeylah sahabat, buat sehingga habis sahabat. Waalaikumsalam. Aduh, sahabat. Geng makna sahabat. Okey sahabat semua, makna dah hidupkan api. Dah letak kuali. Okay, kita masukkan air secukup aja. Alhamdulillah sahabat, inilah hasilan kelupis daun pandan yang makna dah buat tadi dengan beras setengah kilo, dapatnya 15 biji. Sekarang makna nak rebuskan kelupis ini dengan api besar. Okay, kelupis pandan kita dah siap masuk di dalam kuali. Dengan api yang besar. Kita rebus sampai 30 minit. Sehingga air ni menyusut Okey, tutup. Wow, pedihnya mata. Kelupis kita dah melidih-lidih. Rodak-rodak. Tak dikacau, tak masak dia di atasnya ni. Alhamdulillah sahabat.
Kelupis pandan kita dah pun masak. Inilah hasilan kejadiannya. Mentol-mentol. Kita angkat. Alhamdulillah sahabat, inilah hasilan kejadian kelupis pulut pandan. Rasanya memang sedap dan enak. Okey sahabat semua, Mak Noh nak buka satu, tengok isiannya. Mak Noh ambil satu biji ni. Sekarang Mak Noh buka. Cara bukanya potong talinya dulu. Jangan dimakan talinya sahabat, bahaya. Kalau sahabat makan tali ni nanti kena kanser sahabat, bahaya ni. Boleh menyebabkan kematian ataupun maut. Sekarang Mak Noh nak buka isiannya. Bismillah. Inilah kejadian isinya sahabat. Wah, lembutnya sahabat. Macam pinggang orang nak patah. Okay, Mak Noh nak cuba makan ni. Tengok lembut isinya. Aduh. Okay, bismillah. Sahabat, rasa masinnya cukup, lemaknya terasa, masinnya terasa, lembutnya pun terasa di dalam mulut, tak melekat ke tengkorok. Okeylah sahabat semua, cukup setakat ni saja video Mak Noh hari ini. Jangan lupa di komen dan di share. Selamat mencuba di rumah dan selamat hari raya, maaf zahir batin. Bye sayang semua.